Pahanti kita, pahanti kita, pahanti kita. Apa itu pahanti kita? Pada pandangan saya adalah sumber pembelajaran yang menggunakan teknologi digital. Contohnya seperti e-buku, video pendidikan, aplikasi yang interaktif. Lepas tu ada juga cikgu yang menggunakan slide seperti PowerPoint dan Canva. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0 ini, teknologi digital telah menjadi nadi utama dalam transformasi berbagai sektor, termasuk pendidikan. Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah yang proaktif untuk memastikan sistem pendidikan negara tidak ketinggalan. Salah satu inisiatif utama yang digariskan ialah menggalakkan penggunaan bahan digital semasa pengajaran dan pembelajaran. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Wai Chung Han dari kru TV PSS Indusina SMK Jeranton. Dalam video ini, saya akan berkongsi tentang bagaimana bahan digital dapat memperkasakan pendidikan negara kita. Kemudian yang terdedah kepada bahan digital di dalam sekolah dapat meningkatkan keterlibatan pelajar, dapat lebih fokus semasa guru mengajar, dapat mengetahui lebih banyak pengetahuan. Murid yang tidak terdedah kepada bahan digital di dalam sekolah mungkin kurang mahir dalam menggunakan teknologi, kurang menumpukan perhatian semasa guru mengajar kerana pembelajaran kurang menarik, kurang akses kepada sumber pembelajaran dan kurang interaktif dan kolaborasi dengan kawan. Apakah keberkesanan penggunaan bahan digital semasa pengajaran dan pembelajaran? Dapat menarik minat pelajarlah. Pelajar lebih suka kepada pembelajaran visual daripada menulis atau nota yang panjang-panjang. Sangat menjimatkan masa lah. Murid lebih seronok berada di dalam kelas saya. Untuk pelajar tingkatan 1, mereka masih baru. Mereka perlukan pembelajaran secara visual. Semua bahan yang saya ada adalah tersedia. Saya juga boleh berkolaborasi dengan rakan saya. Murid lebih berminat untuk menyertai setiap aktiviti yang saya lakukan. Sudah terang lagi bersuluh. Sistem pendidikan yang menggunakan bahan digital amat penting kerana memberi impak besar terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengurangkan tenaga kerja. Para guru haruslah mengaplikasikan bahan digital dalam sesi pengajaran mereka untuk menarik tumpuan pelajar serta mengajar dengan lebih efisien bagi menyokong pembelajaran berbeza dalam era yang baru ini. Sekian sahaja laporan daripada saya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel kami. Bye!